Nama saya Amir, umur 28 tahun. Dulu saya kerja dalam bidang kreatif. Saya memang orang yang macam pendiam dan pemalu sikit lah. Nama aku Faris, umur 30. Aku dulu memang struggle dengan diri sendiri. Tak tahu kenapa sejak sekolah memang dah struggle lah. Kita actually kerja dekat satu company yang sama. Masa tu I baru habis intern. Faris ni jenis yang memang suka tolong orang lah, macam ramah. Aku perasan Amir ni memang seorang yang senyap je, tapi cara dia tengok dunia tu buat aku tertarik lah dengan dia. Lepas berapa bulan berkawan tu, perasaan tu memang datang sendiri. Masa tu kita orang travel sama-sama lah untuk ada satu this one project. I rasa memang very selesa dengan dia. Sangat selesa. Memang tak pernah rasa seselesa itu dengan someone sebelum ni. Tapi masa tu kita orang pun memang takut perasaan tu jadi salah. Takut ditolak, takut orang tahu. So memang perasaan tu kita orang simpan lama lah. Aku dulu mula-mula bagi tahu mak aku dulu. Dia diam je, dia tak cakap apa pun. Memang lepas tu baru dia cakap yang mak tak faham tapi mak sayang kau. Itu pun dah cukup dah bagi aku. Parents I memang susah nak terima. Sampai sekarang pun memang tak boleh terima. Tapi I know one day yang diorang akan nampak lah kebahagiaan tu. Banyak sangat orang pandang pelik bila kita orang pegang tangan. Ada yang cakap belakang. Pernah juga kena halau dari homestay sebab tahu yang kita orang ni berpasangan. Tapi benda yang paling susah bila kita sendiri rasa bersalah dengan siapa diri kita. Kita rasa macam berdosa. Tapi kita cuma nak teringin rasa dicintai. Bila I tengok Faris setiap pagi bangun tidur tengok muka dia kan, I really felt that saya dah jumpa orang yang buat saya rasa selamat lah. Kita orang mungkin tak boleh kahwin, tapi tu pun dah cukup dah untuk ada untuk satu sama lain. I janji dengan you, I akan jaga you sampai bila-bila. Kami tak minta pun lainan istimewa ke. Kita cuma nak cukup rasa dihormati tu. Kami pun bayar cukai juga. Kerja elok, hidup pun jujur je, tak ada sakitkan hati orang ke, tak ada kacau orang ke. Kepada yang kat luar sana tu, yang macam tu orang, ingat korang tak keseorangan. Ada harapan, ada cinta. Walaupun dunia belum faham, tapi satu hari nanti korang akan faham apa itu erti cinta. Cinta tak pernah salah. Yang salah tu hanyalah bila dunia terlalu cepat sangat menghukum sebelum nak faham dulu. Ni bukan kisah luar biasa pun. Ini cuma kisah cinta dua hati yang nak hidup sama macam orang lain juga. Dicintai, diterima, dihargai. I love you.